Yelah, kita faham perasaan orang yang dia bukan tak mahu bersara awal. Dia bukan tak mahu keluar daripada rat race ni. Tapi dia nak nampak jalan. Kan? Saya kadang-kadang pagi-pagi kan jogging kan, jalan-jalan kan. Ataupun saya pergi mana-mana kan, malam saya nampak malam pukul 7 malam orang masih beratur lagi tunggu bas mau balik kerja. Muka jangan cakap lah, semua muka sedih, masam. Bukan sebenarnya masam, penat tuan-tuan. Penat daripada pagi sampai petang. Kalau tuan-tuan pernah tengok tebu, pernah tengok orang jual tebu, tebu tu kan nampak fresh, segar, rasa macam montok gemuk kan. Tapi kalau dia sudah lalu mesin untuk perah jus tu, tuan-tuan tengok sebelum dan selepas. Selepas diperah tu jadi apa? Jadi yang lembik, hampas, kering, kontang. Begitulah perumpamaan dia. Orang-orang yang bekerja daripada pagi sampai malam, sampai petang, weekend pun kena kerah untuk bekerja lagi. Overtime walaupun berbayar, banyak orang yang dia prefer untuk tak overtime. Sebab overtime dia rasa tak berbaloi. Habis masa dengan family, tapi dapatlah bayaran sekian. Kan? Jadi, kadang-kadang saya ambil gambar. Saya mau buat konten. Tapi kadang saya macam tak sampai hati. Sebab saya rasa macam kesiannya orang-orang yang baca ni mesti dia ada yang sedih lah kan. Sebab dialah yang saya maksudkan dan ceritakan tu. Tapi ada masanya penting juga untuk kita rasa kita lah orang tu. Supaya kita sedar. Bila lagi kita mau keluar daripada rat race ni? Okay. So, apakah 4 kekayaan yang dealer public gold miliki? Yang mana orang dekat luar sana, mungkin ada bisnes lain yang ada financial freedom dan lain-lain yang 4 yang saya akan share malam ni. Tapi tuan-puan nilai sendirilah daripada kisah-kisah yang saya akan ceritakan ni, okey? Yang pertama adalah financial freedom. Kebebasan kewangan. Maksudnya kita boleh beli apa yang kita mahu tanpa tengok harga. Tuan-puan, saya kalau saya tanya dealer public gold, kan? Ni berapa harga ni? Tak tahulah, tak perasan. Harga minyak, berapa minyak kereta? Tak tahu. Sebab apa? Benda yang kita, insya-Allah kita mampulah. Begitu. Dulu, masa zaman saya universiti, ada satu orang kawan saya doktor. Saya tak boleh brain tau. Bila saya tanya dia harga, dia cakap, saya tak tahulah harga berapa. Dia orang Semenanjung tapi dia kerja dekat Sabah. Doktor. Saya dalam hati saya macam mana boleh dia beli tanpa tengok harga. Masa tu saya susah kehidupan saya. Hutang banyak kan. Hidup kais pagi makan pagi. Kais bulan makan bulan. Saya buat bisnes. Tapi bisnes untuk survive lah. Untuk survive pun tak survive sebenarnya. Hutang-hutang juga kawan-kawan. Sebab satu lagi saya tak boleh brain bila dia tak tengok harga. Sebab dulu bapak saya, masa saya zaman kesusahan dulu, tuan-puan, bapak saya compare. Mau beli sabun, compare. Kedai ni harga lebih mahal 10 sen. 10 sen! Dia sanggup pindah kedai lain. Sebab dia mau jimat 10 sen punya cerita. Ini real case. Betapa susahnya dulu memang mau jimat berapa sen pun. Jadi saya tak faham bila orang beli barang tak tengok harga. Siapa dekat sini dia sangat mahu kalau satu hari nanti dia boleh beli barang-barang yang dia mau beli untuk harian, tak payah tengok harga. Komen saya. Kalau tuan-puan tanya saya berapa harga telur, saya memang tak tahu mau jawab sebab saya tak tengok harga. Tapi janganlah cakap beli kereta, itu kena tengok harga lah. Sebab benda besar. Ini mau cakap yang benda-benda seharian tuan-puan. Yang kita beli sayur, beli biskut, beli apa kan. Kalau sampai kita tak tengok harga tu maksudnya kita punya kemampuan tu lebih lah daripada kita punya keperluan insya-Allah. Okay? So cerita tentang financial freedom, saya ambil beberapa quotes orang putih lah ya. Yang orang putih ni senang cari sikit quotes dia kan. Dia cakap apa? Dia ni penulis buku Everyday Millionaire. Dia cakap financial freedom means you have enough wealth to live the lifestyle you desire without having to work actively for money. Apa maksudnya? Kebebasan kewangan ni adalah satu situasi yang mana kita ada kekayaan dan sumber pendapatan yang cukup untuk menikmati hidup dan lifestyle yang kita suka tanpa perlu fikir runsing, sibuk dan bekerja secara aktif untuk dapat income setiap bulan. Kisah dia dalam gambar ni adalah anak muda. Siapa dekat sini umur dia 18 sampai 25 tahun? Ataupun siapa dekat sini umur dia bawah 30 tahun? Komen saya. Saya mau tengok. Ramai ke ataupun majoriti
30 ke atas. Siapa yang umur 29 ke bawah? Komen saya. Masya Allah. Anak-anak muda ni tuan-puan yang saya ni. Kalau dia buat perkara yang betul, dia duduk dalam circle yang betul, dia bina income daripada sekarang, especially income dalam bisnes. I just cannot imagine 5 tahun daripada sekarang, how rich will they be? InsyaAllah. Sebab proven. Salah satunya adalah Tuan Azim dan juga isteri dia, Puan Odah ni, mereka membina bisnes public gold ni beberapa tahun dulu. Tuan Azim start ketika umur 18 tahun lebih kurang, 17-18. Sekarang beliau sudah berumur sekitar 25-26, dekat 10 tahun. Puan Odah bermula bisnes sekitar umur 20 tahun, masa universiti, dan sekarang sudah pun berumur sekitar 25-26. Dan Alhamdulillah, diorang jumpa jodoh di public gold. Bayangkan, masing-masing ni, walaupun belum berkahwin lagi, income mereka sudah cecah 5 angka yang bukan biasa-biasa 5 angka. 5 angka ni banyak. 10,000 pun 5 angka, 99,000 pun 5 angka. Kalau saya sebut, tuan-puan boleh terkejut lah. 5 angka dan 6 angka. Jadi, kita sebut 5 angka sajalah tuan-puan. Ya? Bayangkan, pada umur 26 tahun, komitmen apa saja yang ada? Anak pun belum ada lagi, baru kahwin. Hutang pun, kan? Hutang pun kalau ada habis sudah bayar. Kalau ada lah. Tapi yang saya tahu tak ada hutang lah. Lepas tu, diorang memang, hidup diorang ni adalah memberi manfaat kepada orang lain. Dia pergi buat seminar sini, seminar sana. Dia pergi Indonesia, sampaikan seminar dan duit bukan lagi mungkin motivasi terbesar mereka. Sebab income sudah dapat 5-6 angka sebulan. Mau fikir apa lagi tuan-puan? Dah habis makan setiap bulan. Tapi kekayaan ataupun income yang mereka ada ni bukannya datang dengan mudah. Datang dengan permulaan yang berbekalkan kesabaran, ketekunan, buat perkara yang betul dengan konsisten dan sabar. Dan yang paling penting, pilih bisnes yang betul. Sebab banyak orang, dia pilih bisnes, tapi dia pilih bisnes yang tak berapa betul, akhirnya rat race juga. Berada di tempat, berlari di tempat yang sama juga. Tak mahu macam tu. Jadi sekarang mereka punya aktiviti yang orang sentiasa buat adalah diving. Diving ni adalah satu aktiviti. Siapa suka kalau dia boleh diving? Boleh join aktiviti diving. Minat ke tuan-tuan? Tuan minat diving ke? Siapa minat diving? Diving ni dikira antara aktiviti-aktiviti yang mahal lah. Sekali pergi diving tu, mau kena keluar 4 angka. Dia punya equipment, mau kena ambil lesen lagi. Kalau mau permulaan mau dive tu kan. Travel mau pergi tempat diving area. Lepas tu diving ni biasanya tempat pelancongan. Mestilah kos makan, minum, tempat tinggal dia tu bukan biasa-biasa. Mahal. Tapi apalah erti mahal bagi seorang yang sudah capai financial freedom? Betul? Okay? So kalaulah ada anak muda yang cakap saya dekat sini, tuan-puan mulakan explore bisnes ni daripada sekarang insya-Allah. 5 tahun daripada sekarang anda akan termasuk dalam poster macam ni. Saya cakap. Okay? Next. Kita cerita tentang definisi financial freedom lagi ya. Dia ni adalah financial advisor dan penulis buku jugalah. Apa dia cakap? Financial freedom is when you have the freedom to make choices for your life without being overly stressed about the financial impact. Tuan-puan imagine masa COVID 2020, 200,000 orang kehilangan pekerja. Di Malaysia kita dengar 200,000 tu rasa macam biar betul. Tapi inilah data yang keluar dekat news. Dan talian hotline untuk pergaduhan rumah tangga, aduan-aduan, kes bunuh diri naik dengan luar biasa. Sebab apa? Financial issue. Jadi Suzy Orman ni cakap apa? Financial advisor ni cakap apa? Financial freedom adalah bila kita ada kebebasan untuk membuat pilihan. Hidup
tanpa perlu stres. Saya pernah dengar perbualan lah tuan-puan tentang mau pilih sekolah mana. Sekolah ni mahal, kena prepare yuran tahunan berapa. Tuan-puan tahu, ada orang sampai yuran sekolah anak dia sebulan ratus ribu. Ada orang. Dekat Malaysia ni lah tuan-puan boleh cari tu sekolah yang sebulan bayar berapa, setahun bayar berapa. Kita bukanlah mau sekolahkan anak kita dekat sekolah situ. Tapi bagi orang biasa, dengar ratus ribu tu, ya Allah, biar betul sekolah 100,000. Macam mau beli sebuah sekolah. Tapi bagi orang yang ada financial freedom, bagi dia itu adalah macam kita lah. Kalau kita ada 1 juta, orang minta RM10, apalah sangat RM10 sebulan. Ada 1 juta. Jadi tuan-puan, betapa besarnya kebaikan untuk kita dan orang sekeliling bila kita ada income yang besar. Contohnya Puan Acha ni, saya beritahu. Okay. Puan Acha ni yang sebelah saya ni, okay, bukan Puan Acha yang rendah, saya yang tinggi. Puan Acha ni dia guru kafa. Adakah guru kafa dekat sini? Saya mau cerita sikit. Ada guru kafa? Kita cerita profession Syar ni, boleh? Tadi tu student kan? Okay, ni guru kafa. Cerita dia baru-baru ni, saya pergi Sandakan hari Sabtu, Ahad. Tu saya. Okay. Saya tu guru kafa kan, cerita lain tu. Okay. Jadi, satu orang guru kafa ni dia datang seminar kaya dengan emas. Dan dia start excited lah tuan-puan. Saya nampak dia ni start membina income. Saya punya terkejut sebab dia ni level tinggi dekat sekolah guru kafa tu. Gaji dia cakap, saya tak tahu gaji dia berapa lah. Tapi dia cakap gaji guru kafa, saya ceritalah tentang Puan Acha ni. Saya cakap ada satu orang di Public Gold yang dia punya income daripada awal dia bekerja sekitar 1,300 sampailah selepas 13 tahun atau 14 tahun dia bekerja. Sepanjang dia bekerja tu, paling tinggi gaji dia tak sampai 1,500 pun. Dia beberapa kali ulang dekat saya, banyak tu dia cakap. Dalam hati saya, dia salah faham ke dia maksudkan saya cakap kenaikan dia 1,500. Dalam hati lah, tapi saya nak cakap. Lepas tu dia bagi tahu saya, dia bilang apa? Di Sabah ni, guru kafa selepas tolak potong-potongan tu 900 lebih sahaja sebulan. Saya terus, tuan-puan, macam mana kita mau expect seorang guru mau ajar murid-murid kita, gaji dia 900 lebih. Allahu Akbar, kesiannya. Jadi ini yang Puan Acha lalui. Sampailah satu hari, saya baru kenal Puan Acha ni dalam 2 tahun kebelakangan ni lah secara rapat kan. Jadi bila dengar cerita dia, apa yang dia lalui kehidupan dia kan. Dia cakap dia pergi kerja daripada pukul ni sampai pukul ni, dapat gaji 1,000 lebih. Saya cakap, tak berbaloi lah. Sebab saya nampak potensi dekat Public Gold ni income kan macam mana. Tapi tuan-puan, di G100 ni, Tuan Zulkifli Shafie adalah orang yang sangat menitik beratkan kedudukan kewangan kita ke depan. Dia tak akan benarkan seorang dealer senang-senang berhenti kerja macam tu. Dia cakap, kalau mau berhenti, kena consult, kena buat session special dengan Tuan Zul lah. Supaya Tuan Zul boleh tengok berapa emergency saving sudah ada. Basically adalah beberapa ciri-ciri yang kena complete. Kalau settle, boleh berhenti. Jadi saya pun beritahu Puan Acha, pergi consult Tuan Zul cuba. Macam tak berbaloi je kerja dengan komitmen yang dia buat, dengan income yang dia dapat. Kan, memanglah orang cakap kerja guru kafa ni amal soleh. Baik. Tapi, bak kata Tuan Zul, tak sama ikhlas berduit dengan ikhlas tak berduit. Siapa setuju? Komen betul tu. Kalau kita kaya raya tuan-puan, apa gila mengajar guru kafa tu. Pagi sampai malam tak dibayar pun kita tak kisah sebab kita ada sumber pendapatan lain yang masuk setiap bulan. Tapi kalau kerja guru kafa, niat kita memanglah untuk amal soleh, untuk bantu orang. Tapi kalau gaji tak dibayar, gaji kurang dibayar,
Ada ke nak mengeluh, termengumpat, terdown? Mesti ada. Sebab tu betul sangat saya rasa apa Tuan-Tuan cakap tu. Ikhlas berduit dengan ikhlas tak berduit tu tak sama. Jadi biarlah kita berduit. Kita adalah orang yang mindsetnya betul mau buat kebaikan sebanyak-banyaknya semasa-masa hidup. Tapi biar kita kaya Tuan-Puan. Supaya apa-apa pun decision, kita ada pilihan. Jadi lepas konsult Tuan Zul, masa tu ngam-ngam juga saya pun ada sekali dengar Puan Acha konsult dengan Tuan Zul, cerita-cerita. Jadi saya suka satu kata-kata Tuan Zul. Dia cakap, jangan berhenti kerja, pindah kerja. Pindah kerja ni maksudnya apa? Kalaulah mindset dia berhenti kerja duduk rumah, lepak-lepak lah. Tapi kalau pindah kerja, sebelum ni pergi kerja 8 sampai 5 contohlah. Jadi kita kena fokus membangunkan bisnes public goal ni. Dan Alhamdulillah, dalam masa Puan Acha berhenti Disember 2024. Saya ingat tarikh tu. Sebab saya sebahagian daripada proses tu. Dan selepas beberapa bulan kemudian, Tuan-Puan, saya tanya Puan Acha, saya dengarkan. Insentif Puan Acha, 5 angka. Imagine untuk seorang guru kafa dapat income 5 angka. Apa yang dia boleh buat dengan income yang dia ada. Dan sekarang Puan Acha aktif travel ke Indonesia setiap bulan. Dan tadi saya dengar Puan Acha punya empire pun sudah berkembang dekat Indonesia, Masya Allah. Siapa rasa inspired dengan kisah Puan Acha ni? Komen, wow. Dan Puan Acha ni lah orang yang dia berjaya beli 2 buah rumah secara cash daripada tabungan emas dia. Yang mana dia dapat duit untuk menabung emas tu mostly adalah income daripada business public gold. Almost 100% income insentif yang dia dapat daripada public gold, dia tukarkan kepada emas, dia peram sampai satu masa dia beli rumah cash 2 buah. Tak besar, tak mahal. 45,000 sebiji, dia beli 2 biji. Tapi siapa dekat sini, siapa dekat Malaysia ni yang kerja guru kafa, gaji 1,500, mampu beli 2 buah rumah cash harga 90,000. Tapi sebab dia sudah bina income public gold ni beberapa tahun yang lepas, dan dia sudah ready dengan background kekayaan yang dia ada, saving, kecemasan dia cukup dan sebagainya, dengan business structure dia bagus, akhirnya dia boleh multiplykan lagi dia punya pendapatan. Okey, sebelah ni adalah Dr. Rohaya. Dr. Rohaya ni seorang doktor. Suami dia ada klinik sendiri dan dia bekerja di klinik kawan dia, kalau saya tak silap. Okey. Sampai satu masa jumpa, masa tu tengah minum-minum dengan Tuan Zul kan, saya pun ada sekali dekat situ. Saya selalu ada dalam hal-hal penting ni ya. Kebetulan masa tu ada. Lepas tu berbincang. Okey. Akhirnya Dr. Rohaya okey untuk resign. Cuma Dr. Rohaya cakap dia masih sayang lagi patient dia. Jadi kadang-kadang dia pergilah klinik dia. Tapi dia ada freedom of choice. Dia mau pergi klinik boleh, dia mau cuti boleh. Sebab income dekat public gold sudah pun mencapai lebih daripada apa yang kebiasaan orang. Pendek kata, kalau orang dapat 4 ke 5 angka tu, Dr. Rohaya tu 5 angka yang hem lah. Gitu. Buat bisnes tak lama pun tuan-puan. Baru buat 2-3 tahun. 2 tahun lebih kalau saya tak silap. Definisi financial freedom. Kita ada pilihan. Okay, next. Dr. Syafiq, cuba tuan-tuan tengok. Banyak doktor. Adakah doktor dekat sini? Kalau ada, cuba munculkan diri. Dr. Syafiq. Okey, Dr. Syafiq ni, dia bermula 2000, kalau saya tak silap, 2017, 16 macam itulah. Jadi dealer public gold. Beberapa tahun kemudian, Dr. Syafiq decide untuk full time public gold. Dan isteri beliau sekarang ni masih lagi sambung PhD dalam doktor mental, kalau saya tak silap, kan, mental health punya ni, kedoktoran. Jadi satu statement yang Dr. Syafiq keluarkan yang saya rasa macam wow. Dia cakap, aduh, insentif yang masuk bulan lepas pun dah habis lagi, masuk lagi insentif bulan baru. Dan insentif yang Dr. Syafiq dapat ni tuan-puan, saya tak boleh reveal lah dekat sini ya. Saya boleh bagi hint-hint sajalah sebagai inspirasi. Tapi tuan-puan just imagine dekat public gold ni, kalau kita mahu dapat income 5,000 sebulan, dia punya tips adalah membina 1,000 customer aktif.
Dan dapat 1,000 customer aktif ni tak susah. Perjalanan dia membangunkan bisnes ni 2 tahun, 2 jam sehari. Okay? Jadi Dr. Syafiq cakap, income bulan lepas dah habis, income bulan ni datang lagi, masuk lagi. Bawah Dr. Syafiq ni ada lebih 100,000 orang. Tuan-puan imagine lah. Okay? Sebelah saya ni Puan Odah yang tadi tu suami dia Tuan Azim tu dalam laut tak nampak kan? Ini isteri dia Puan Odah. Saya tanya dia, duit banyak-banyak simpan dekat mana? Dia cakap simpan dalam emas banyak-banyak. Sebab dia ni tuan-puan anak muda yang dia dah explore lagi apa-apa investment dekat luar. Maksudnya tak sempat buat kesilapan kewangan. Dia memang habis-habis belajar, dapat duit dia beranak, tak tahu mau buat apa, dia simpan dalam emas. Dan since dalam G100 kita ada satu badan yang kita bergabung untuk bantu dealer-dealer G100 yang tak tahu mau buat apa dengan duit-duit ni untuk membina kekayaan dengan hartanah. Jadi Puan Odah dengan Tuan Azim ni diorang sudah start beli hartanah pertama, kedua dan sudah masuk hartanah yang ketiga. Hartanah dia bukan yang 100,000, 150,000 tuan-puan. Beli yang harga 1 juta, 700,000, 2 juta begitu. Harga yang tinggi-tinggi lah. Bukan untuk tinggal sendiri, mereka masih menyewa lagi. Sebab tu beza orang yang bertindak dengan ilmu dan skill dengan orang yang bertindak ikut apa yang dia suka. Okay, jadi Robert T. Kiyosaki bilang apa? Financial freedom is when your passive income exceeds your expenses. Memang sangat exceed lah. Ya, sampai diorang sudah berjaya sponsor parents pergi umrah. Diorang sendiri sudah pergi umrah. Banyaklah kebaikan-kebaikan yang diorang sudah dapat buat sebab income yang sudah dibina daripada public gold. Okay, itu yang pertama, time financial freedom. Yang kedua adalah time freedom. Okay, Dr. Syahirah ni sebelah kiri ni, okay, beliau full time kalau saya tak silap tahun lepas. Okay. So, saya tanya, masa dalam train ni, saya tanya Dr. Syirah, saya tanya cerita dia, macam mana kisah Dr. Syirah full time, buat decision. Dia cakap, dia rawat anak-anak dekat hospital, rawat anak orang sakit. Tapi, time anak dia sakit, dia tak mampu pun untuk rawat sebab dia kena bekerja. Time hari raya, okay, orang itulah masa orang balik kampung, ada yang ambil cuti lebih untuk spend time dengan family, bakar lemang sama-sama, makan ketupat, tengok TV sama-sama, lepak, pergi ziarah nenek kawan, adik-beradik sepupu semua. Dr. Syirah pakai baju raya, pergi bekerja di hospital pada hari raya. Kita dengar pun sedih, tuan-tuan. Jadi, Alhamdulillah, selepas Dr. Syirah sudah capai, orang cakap, dia rasa ready lah kan. Dia sudah ready sudah. Dia resign tahun lepas kalau saya tak silap. Alhamdulillah, selepas resign, tuan-tuan imagine macam ni lah. Kalau dalam keadaan dia bekerja pun, insentif dia boleh capai sampai 5 angka. Tuan-puan agak-agak kalau dia full time buat public gold, tak berlipat kali ganda. Mesti berlipat kali ganda naik. Okay? Dan yang tengah-tengah ni pun semua sudah financial freedom. Tengok tu di bawah tu siapa? Dr. Syirah, sebelahnya Puan Syikin Zainal, sebelah tu suami beliau Cikgu Ridwan. Cikgu Ridwan ni tuan-puan adalah seorang guru yang dia hanya sempat mengajar beberapa tahun. Saya rasa mungkin dia umur 28 dia resign. Umur 28, income Cikgu Ridwan ni sudah menjejah berlipat-lipat kali ganda dalam public gold berbanding kerja hakiki dia. Dan bayangkan sepanjang dia bekerja, dia naik motor pergi kerja, balik kerja. Orang tak tahu dia punya income ni dahsyat luar biasa. Tapi sebab kita sudah diajar hidup di bawah kemampuan, duit dia tu memang dia menabung. Duit gaji dia tu dia memang menabung emas. Kalau tadi Puan Acha, duit gaji public gold yang dia menabung. Kalau Cikgu Ridwan terbalik. Duit gaji sekolah hakiki dia tu, kerja hakiki dia tu dia tabung, income public gold yang dia belanja. Jadi, selepas Cikgu Ridwan bersara, resign awal, umur 28, lagi beranak pinak lah income dia. Sebab dia sudah spend full time, pergi Indonesia, pergi travel lah untuk menyampaikan ilmu. Sebelah beliau tu adalah Puan Syikin Zainal, isteri dia. Pun sudah resign, kerja pharmacist. Tuan-puan, daripada tadi saya bentang daripada awal sampai sekarang ni, mereka ni bukan orang biasa-biasa. Mereka adalah profesional. Doktor, pharmacist, cikgu, yang orang cakap bijak lah kalau mau buat decision. Tapi diorang pilih jalan ni, kenapa? Adalah sebab dia tu. Sebab ni lah 4 kekayaan yang saya cakap ni. Sebelah kanan saya ni, Tuan Syahrin dengan Puan Ayu, dengan Puan Ayuni. Okay. Tuan Syahrin ni adalah seorang programmer. Okay. Programmer, dan dia punya income dalam programmer pun luar biasa, tuan-puan.
Dan sebenarnya pada fasa awal, mereka ni buat decision untuk membangunkan bisnes public gold sebab niat dia adalah mau ekstra 500 sebulan pendapatan. Masa tu orang awal-awal ialah masa awal-awal kita membina kekayaan, kita masuk kerja, income kita tak berapa banyak lagi, dah berapa besar. Kita pun baru mau start belajar ilmu-ilmu kewangan, mengurus kewangan, betul kan? Jadi dia punya target adalah mau dapat ekstra 500 sebulan. Dan orang pun melalui zaman susah dulu. Makan berkongsi kan, Puan Ayu ni pernah cerita dengan saya. Sampai dia mau beli barang, dia letak balik sebab duit tak cukup kan. Jadi sampai satu masa sudah bina kerjaya, Tuan Syahrin pun sudah income dia sudah bagus. Sampai sekarang, Puan Ayu ni, saya ni berani reveal gaji ni kalau orang tu reveal. Kalau dia tak reveal, saya tak berani, saya boleh bagi hint insyaAllah ya. Kalau yang saya sebut-sebut ni, Cikgu Ridwan, berapa tu, itu maksudnya dia sudah reveal lah tu kepada orang awam. Jadi saya boleh reveal lah. Puan Ayu ni bagi tahu, sebulan dia punya income daripada public gold sekitar 20-25 ribu bulanan anggaran. Padahal dia awal-awal, dia cuma mau dapat ekstra 500. Dan dia bina kekayaan dekat public gold ni tuan-puan baru berapa tahun. Dia start kalau saya tak silap 2021, 2022 macam tu. Baru 3-4 tahun lepas. Kalau kita mau naikkan pendapatan kita daripada kita punya makan gaji, tak senang. Sebab kita tak boleh kontrol. Benda tu adalah keputusan orang atasan kita. Tapi kalau kita bangunkan dalam bisnes, kita mau banyak, kita kerjalah lebih sikit. Siapa setuju? Komen betul tu. Jadi tuan-puan tengok diorang ni, muka diorang muda ke tua? Saya lah kot paling tua dekat situ. Betul? Kan saya paling muda. Diorang ni umur 20 lebih, 30 lebih. Dan kita enjoy life. Tapi tuan-puan, bila kita faham hidup dekat dunia ni adalah untuk bekal akhirat, kita bukan enjoy, pergilah bercuti, lepak sana, lari sini, pergi buat benda-benda yang kepuasan. Tak, kita tetap juga happy untuk sampaikan ilmu, travel sambil kita kenal dunia orang lain, negara orang lain, kita berkenalan dengan orang, belajar culture orang, at the same time kita bina diri dengan kita menyampaikan ilmu. Pada masa yang sama, kalau sebulan tu kita cuti pun income masuk 5 angka. Time freedom. Jadi apa Jim Rohn bilang? Dia cakap apa? Time is more valuable than money. You can get more money, but you cannot get more time. Jadi tuan-puan, sementara tuan-puan masih muda ni, usahakan cepat-cepat bina kekayaan sebab daripada tahun ke tahun, anak kita makin besar. Kita tak tahu berapa lama Tuhan pinjamkan anak-anak tu kepada kita. Sama ada kita pergi dulu atau anak-anak pergi dulu. Mungkin anak-anak kita ni, kawan-kawan saya, anak-anak diorang sudah masuk alam persekolahan, ada yang sudah remaja kan. Antara perkara yang saya dengar adalah, bila sudah remaja ni, mau ikut pergi jalan pun tak mau. Dia sudah start menjarakkan diri daripada kita. Kalaulah kesibukan kita mengumpul gaji, mengumpul kewangan, membina kekayaan daripada muda, akhirnya sebab kita tidak mengurus dengan baik, kita tidak pilih bisnes yang betul, kita tidak buat side income, kita tidak menabung extra income, akhirnya kita terpaksa bekerja sampai kita berusia 50-60. Kita tidak sempat mau spend time yang berkualiti dengan anak-anak. Akhirnya sampailah dia berkahwin lagilah dia tidak boleh spend time banyak dengan kita. Parents pun sama tuan-puan. Kan? Kadang-kadang kita cakap, kita bekerja ni untuk parents kita. Parents kita dia bukan mau duit kita. Most of the time, parents mau masa kita. Siapa setuju? Tapi kita selalu rasa, kita bekerja bagi tahu anak-anak. Mak kerja ni untuk kamu. Anak-anak kita bukan mau duit kita. Anak-anak kita mau apa? Mau quality time dengan kita. Kita bagi tahu, Mak, saya cari duit ni, Mak. Nanti boleh saya bawa Mak melancong. Mak kita, dia tak payah melancong pun dia tak kisah. Dia mau spend time dengan kita. Mau makan sekali. Bapak saya cerita, nenek saya sudah meninggal, mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Kalau time bapak saya ada, dia makan tu punya excited, makan sekali. Kalau dia tahu bapak saya mau datang, dia tunggu bapak saya semata-mata mau makan sekali. Itulah perasaan parents. Dia mau quality time dengan kita. Tapi kita tak sempat membagi quality time sebab kita sibuk membina kekayaan yang, kalau membina kekayaan tu ada waktu dia tak apa tuan-puan. Okey, public coach cakap 2 tahun dapat income 5,000. Alhamdulillah, dan benda tu memang real. Tapi kalau sudah 2 tahun tak kaya-kaya lagi, 5 tahun tak kaya-kaya lagi, 10 tahun masih lagi berlari di tempat yang sama, sedih. Okay, next. Steve Jobs cakap apa? Your time is limited, so don't waste it
Don't waste it living someone else's life. Masa kita ni terhad. Jadi janganlah sibuk membazirkan masa kita untuk membangunkan kehidupan orang lain. Tuan Azlan ni dia kerja operator, dan dia kerja operator, dia buat macam-macam bisnes, sampai bisnes tudung pun dia buat. Tuan boleh imagine Tuan Azlan nampak macho tu buat bisnes tudung. Mau cakap betapa mau keluar daripada red cycle tu. Kan kerja operation pula tingtong. Malam, shift pagi, shift malam. Akhirnya bersara awal. Alhamdulillah. Dapat spend time. Siap boleh masak, boleh cabut pandan di belakang rumah, tolong isteri, macam-macam lah. Time freedom. Okay, Puan Mazlina yang tengah-tengah ni bekerja sebagai seorang senior manager dekat JLC Company. Kalau saya sebut tahulah tuan-puan. Senior manager ni gaji dia memang besar. Tapi tuan-puan tahu, kami pergi satu event, masa tu pecah tanah untuk buat kilang baru dekat Penang. Puan Mas ni, dia bawa laptop. Saya cakap, untuk apa bawa laptop ni? Dia cakap nanti dekat airport, dia kena settlekan kerja-kerja yang tak settle. Padahal tu hari cuti. Dan kalau pun dia work from home, dia kena berkurung dalam bilik, settlekan kerja-kerja dia kadang-kadang sampai malam. Dan kalau dia meminta cuti pun tuan-puan, dia rasa bersalah dan dia berfikir-fikir mau minta cuti. Susah untuk dapat cuti. Sebab kemungkinan tak ada orang ganti tempat dia, maksudnya apa? Bila dia masuk kerja, bertimbun kerja yang dia kena buat. Jadi lebih baiklah tak cuti. Lagi cuti, lagi tambah sakit. Akhirnya, Alhamdulillah, tahun lepas beliau resign dan Alhamdulillah, sekarang ni membina kekayaan, membina bisnes dengan Public Gold full time. Dan anak-anak Puan Mas ni ada beberapa orang, ada 2 orang lelaki, apprentice umur 18 sampai 25, diorang giat membangunkan bisnes Public Gold. Buat konten, pergi event, buat join training, padahal masih belajar. Saya sangat percaya anak-anak beliau ni akan jadi orang yang sangat luar biasa, kaya lah insya-Allah, sebab mereka bermula awal. Jadi tuan-puan, siapa-siapa dekat sini dealer, tolong sampaikan ilmu ni kepada anak-anak. Jangan paksa tak jadi. Kita kena ajak diorang datang event. Ajak tu, bagi tahulah, jom teman ibu, jom teman ayah. Nanti insya-Allah pada bulan 1, kita ada satu event nama dia Triple Diamond Recognition. Tiket dia berharga RM30. Tuan-puan, siapa-siapa dekat sini yang dia mau explore lebih dalam lagi bisnes Public Gold ni, adakah? Kalau ada komen saya. Tuan-puan, saya mau jemput tuan-puan datang ke Triple Diamond Recognition untuk tuan-puan nampak masa depan tuan-puan dalam Public Gold. Inilah benda yang saya sangat look forward. Kalaulah saya kena cari dulu. Bisnes Public Gold ni macam mana Datang Triple Diamond Recognition. Dan dulu masa saya kan join Public Gold awal 2018. Masa saya mau decide mau serius buat Public Gold ni, saya fikir satu saja. Apa kelas yang aku kena join supaya aku nampaklah macam mana mau kembangkan lagi bisnes Public Gold ni. Jadi tuan-puan, kalau siapa-siapa dekat sini yang betul-betul dia rasa dia mau explore lebih dalam lagi, mau nampak structure ke, dia mau nampak sistem ke, mau nampak the people yang ada dalam Public Gold ni, saya jemput hadir ke Triple Diamond Recognition. Dan dekat sini nanti tuan-puan berpeluang nampak, jumpa sendiri Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, sebab beliau akan dapat penganugerahan yang tak pernah orang lain capai dekat Public Gold, iaitu Triple Diamond Recognition. Jemput hadir insya-Allah. Saya pun akan hadir. Okey. Jadi sikit lagi insya-Allah, di sebelah kanan ni Teacher Amimah. Satu hari saya pergi teman teacher. Sama-samalah teacher pergi buat educate orang-orang dekat Maidin Melaka tu. Ada ATM machine kan. Lepas tu teacher tanya satu orang makcik ni, "Puan, menabung emas, puan?" Dia pun cerita. Dia tanya, "Kerja apa?" "Bersara guru." Terkejut makcik tu. Sebab jarang-jarang orang yang guru mau bersara. Kenapa? Sebagai seorang guru, gaji 4-5 ribu tu banyak tuan-puan. Betul ke tidak? Dan kalau mau bersara, mau fikir banyak kali. Dan jarang orang bersara awal sebab orang mau tunggu gratuity lah, duit pencen lah dan sebagainya. Tapi Teacher Amimah dia buat decision sebab dia tahu apa yang Steve Jobs cakap ni apa? Your time is limited. Jadi dia mau fokus. Dia punya ayat apa dia cerita dengan saya masa saya tanya dia tentang perjalanan hidup dia.
Teacher Mimah cakap, sebab Teacher Mimah ni mengajar di sekolah MRSM. MRSM Ulul Albab ke apa yang top lah. Dia bilang dia sudah spend banyak masa di sekolah membangunkan anak-anak, maksudnya anak-anak murid dia lah. Jadi it's about time untuk dia tebus balik masa-masa dia bersama family, keluarga dia lah. Dan dia sekarang ni tengah planning untuk sponsor ibu mertua dia pergi haji. Masya Allah, mudah-mudahan Allah makbulkan lah ya. Jadi bila kita ada time freedom, kita boleh kembangkan kekayaan kita lebih cepat lagi lah, insyaAllah. Okay. Ni Dr. Siti. Dr. Siti ni business owner. Siapa dekat sini dia ada business? Komen saya. Business owner ni saya tahu, dia punya fikiran simple, straightforward saja. Dia mau apa business yang kita kerja paling senang, dapat result paling banyak dan dalam masa yang paling singkat. Siapa setuju? Komen betul tu. Sebab itulah bila saya join satu event MDC tu, saya nampak business structure ni, saya nampak sudah style macam mana public goal ni, oh okey, jalan terus. Buat decision terus. Sama juga Dr. Siti, okay, beliau dengan suami ada satu perniagaan tudung. Perniagaan tudung ni tuan-tuan, kalau siapa yang pernah masuk dunia fashion, dia tahu betapa perit lah dunia fashion ni. Dan bila saya berbual dengan Dr. Siti dan suami, memang betul. Diorang pun merasai keperitan tu. Buka tempat sewa sudahlah mahal kalau dalam mall. Akhirnya tutup. Kena selalu keep up dengan trend-trend terkini, corak-corak tudung. Kan? Kalau hari raya, saya minta masa sikit Kalau hari raya tuan-puan memang paling sibuk lah. Tapi baru-baru ni Dr. Siti, dia keluarkan satu statement. Dia cakap inilah first time dia balik raya awal. Sebab dia sudah buat decision untuk berhentikan bisnes tudung dia. Walaupun bisnes tudung dia tu making money juga. Tapi mungkin dia tak sanggup dengan keperitan kalau compare dengan betapa time freedomnya membangunkan bisnes public good. So apa Warren Buffett cakap? The rich invest in time, the poor invest in money. Saya ulang, the rich invest in time, the poor invest in money. Jadi tuan-puan, kita mau invest dalam duit boleh. Tapi dia punya kenaikan tidak akan sebanyak kalau kita invest dalam masa. Invest dalam masa untuk membangunkan kekayaan. Kita tak mampu membina kekayaan sebab apa? Kita sibuk, masa kita tak ada. Pagi petang kerja. Jadi tuan-puan public good, di J100 kita bagi tahu tak apa. Pagi petang kerja sibuk tak apa, jangan resign dulu. Extra effort 2 jam sehari saja. InsyaAllah. Terbukti lepas 2 tahun, income 4-5 angka, lepas tu membuat decision untuk berhenti. Kalau memang cukup syarat, teruskan. Sebelah ni Puan Alice, dia ada satu bisnes yang saya terkejut dengar. Dia cakap dia punya sales, dia punya lumayan lah, saya lupa lah. Saya terkejut, dia ada satu pet shop, tak sangka sebanyak itu keuntungan. Tapi akhirnya Puan Alice decide untuk tutup dia punya bisnes dekat Shopee tu, walaupun income dia daripada penghasilan daripada bisnes tu puluhan ribu ke ratus ribu saya tak ingat. Sebab dia cakap dia fikir sampai bila dia mau buat bisnes ni. Sebab bisnes tu memerlukan dia untuk angkat stok, dia kena present di kedai, dia kena ada hadir dekat kedai tu. Kalau dia cuti, tutup kedai, dia rehat, dia balik kampung, dia sakit, maka sakit, cuti dan rehat jugalah dia punya income pada waktu itu. Akhirnya dia membina kekayaan di public gold dan Alhamdulillah beliau sudah dapat trip setiap tahun pergi overseas. Income dia pun sudah cecah 5 angka dan dia happy. Itu yang paling penting lah, happy membangunkan bisnes. Ya, yang ketiga, income boleh diwarisi. Bukti dia tuan-puan, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, siapa dekat sini first time? Hari ini dia first time dia tahu tentang Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Komen saya, ada? Macam saya lah ni dulu masa 2022, saya first time saya jumpa Tuan Zul. Adakah yang first time? Siapa yang first time tu tuan-puan pergi follow Tuan Zul punya Facebook ya. Tuan Zul ni, ramai sudah orang berubah hidup di bawah bimbingan Tuan Zul, Alhamdulillah. Suatu hari Tuan Zul ni dianiaya, dia ditangkap 2018. Ditangkap, masuk dalam penjara Sosma.
Sebab dia bersedekah RM200 je tuan-puan. Jadi hati-hati kita mau bersedekah. Saya pun dengar tu, mau sedekah tu jadi berfikir-fikir kan. Sedekah salurkan pada tempat yang betul. Kita tak tahu siapa dengki dan kita dan sebagainya kan. Jadi dia sedekah kepada kawan dia RM200. Tahu-tahu didakwa dan dimasuk penjara. Adalah cerita dia panjang, saya nak mau cerita dekat sini, tuan boleh Google sajalah. Ketika itu, Tuan Zul punya empire hanya ada sekitar 20,000 orang. 2 tahun Tuan Zul dekat penjara. Keluar daripada penjara 2020, empire Tuan Zul ada 50,000 orang anggaran. Masya Allah, growth yang sangat luar biasa. Sebab kita bisnes emas dan kita, foundation kita adalah education. Dan orang nampak impact dia tuan-puan, orang akan ajak orang. Apa orang cakap marketing mulut ke mulut kan. Dia sampaikan info tu secara percuma sahaja. Jadi tuan bayangkan, kalau 20,000 empire income sekian, kalau 50,000 empire tak akan makin sikit logiknya. Jadi lepas sepanjang Tuan Zul dalam penjara pun, isteri dan anak-anak Tuan Zul tetap dapat commission insentif daripada public gold. Bukan senang kalau orang di penjara, keluar penjara dapat teruskan insentif. Itu sudah blacklisted sudah tu. Tapi public gold masih lagi meneruskan. Apa kata Robert T. Kiyosaki? The goal is not to work for money, but to have money and asset work for you and your future generations. Inilah yang berlaku. Alhamdulillah Tuan Zul ada emas dan isteri dia pun jual ataupun pajak, saya tak sure lah, emas-emas tu untuk teruskan kehidupan anak-anak. Dan Alhamdulillah kalaulah berlaku apa-apa pada Tuan Zul, income yang Tuan Zul dapat ni akan diwariskan pada orang tersayang. Sebab apa? Terbukti bila ada arwah Tuan Rahman ni, dia meninggal, selepas dia meninggal, income dia diwariskan kepada ibu beliau. Sebulan ibu Tuan Rahman ni dapat sekitar 5 ke 8 ribu. Ini info 5 ke 8 ribu ni saya dapat tahun lepas. Saya tak tahulah sekarang ni sepatutnya mungkin lebih tinggi lah. Even hari raya hari tu, ibu arwah Tuan Rahman dapat sekitar 16 ribu insentif atas customer-customer arwah Tuan Rahman yang pernah Tuan Rahman educate dan sampaikan ilmu yang betul dan akhirnya mereka menabung secara konsisten. Mereka pun kaya dan ibu arwah pun dapat insentif yang berterusan sebab public gold sudah janji income di public gold boleh diwariskan. Dan Ustazah Nur Azah pula, beliau belum meninggal. Tapi sebab beliau sudah bangunkan bisnes ni lebih awal tuan-puan, Alhamdulillah ketika tiba-tiba suami Ustazah ni diserang stroke dan fokus Ustazah kena jaga suami, saya baru-baru ni interview salah seorang tim Ustazah. Saya try cuba tanyalah, betulkah insentif Ustazah sekarang capai 5 angka? Betul. Ustazah memang bagi tahu income Ustazah setiap bulan 5 angka ke atas. Sebab daripada bisnes yang Ustazah pernah bina dulu ketika dia sehat, dia tak perlu jaga pasangan, dia masih free untuk bangunkan bisnes. Okay. Last but not least, tadi tu apa income boleh diwariskan, yang ketiga, yang keempat adalah VVIP trip. Tuan-puan tengok ni sebelah saya tu, Cik Zarin tu, dia ni umur dia saya tak ingat lah, tapi belum sampai 30 lah, 20-an. Tahun lepas sahaja tuan-puan, tahun lepas ke tahun ni, dia bagi tahu dia sudah pergi ke 5 buah negara. Dia memang kerja dia travel kan. Dan yang bestnya setiap tahun dia memang akan travel dengan public gold sebab dia dapat trip free bersama public gold. Maksimum kita boleh dapat 2 tiket. Siapa single, dia boleh bawa parents dia. Siapa yang berkahwin, dia boleh bawa pasangan dia. Jadi travel IP ni bukan yang murah-murah pun, bukan yang banyak. Satu orang kos dia 25-30 ribu. Contoh orang macam saya boleh citizen. Daripada 6 ribu untuk rumah, makan minum, tinggal jalan journey semua tanggung. Kita yang buat pakaian, buat hati kan. Bawa lagu kita dari sini. Sebelah nak sebenarnya, buat sikit. Sikit honeymoon, kahwin. Jadi Swiss tu, adalah honeymoon pertama mereka, ditanggung sepenuh oleh public gold. Siapa yang suka travel? Lagi ditanggung oleh public gold. So inilah yang saya sampaikan tuan-tuan, saya pun adalah sudah dapat pergi Swiss. Pergi ke tahun ni, dan next juga best insyaAllah kita dalam tuan-tuan kat trip. So tuan nanti untuk detail, tuan-tuan boleh introduce apa yang disediakan saat luar biasa. Training disediakan, kita ada jika kami cuma belajar hands on, yang dari backlist pun semua disediakan. Kita support tools, kit semua. Material semua ada. Tuan-tuan cuma cari je grup public gold yang sangat lepas hampir 1 juta orang di bawah Tuan Zulkifli Syafiee. So kita sediakan support yang sangat luar biasa. Mentorship, dekat luar berbayar tuan-tuan tahunan saya dulu dapat bisnes dapat mentorship tahunan, setahun bayar 100 ribu. Siapa pernah lalui zaman tu? Tapi saya tak join lah. Circle yang luar biasa, tuan-tuan carilah profession apa yang tuan-tuan mahu.
semuanya ada dalam sini insya-Allah, ya. Jadi last but not least, syarat dia, saya tak mau cerita go deep, tapi yang paling penting, dia mestilah kena ada willingness to attend training. Kalau tak sanggup attend training, tak payah jadi dealer. Sebab kalau tuan-puan tak attend training, macam mana tuan-puan mau ada ilmu dan dah boleh kembangkan empire dengan cepat? Susah. Training bukannya setiap hari. Seminggu sekali, sebulan sekali, 6 bulan sekali. Cukup. Siapa sanggup untuk ada training untuk menjadi dapat income ekstra sebulan 5-10 ribu dalam tempoh tahun? Siapa sanggup komen saya? Coba tengok. Yang dah sanggup jangan komen. Yang sanggup sahaja. Okay, jadi syarat dia kena beli emas, kena join training dan tuan-puan standby. Siapa yang berminat, contact terus introducer sekarang sebab biasanya hujung bulan akan ada offer special iaitu belian RM10,000 emas. Biasanya RM15,000. Tapi kalau certain waktu macam ni sekarang ni, hujung bulan biasanya akan ada offer limited time dalam 5 hari tu macam tu. Itu saya research sebab takut dia nak pasang depa. Kalau saya bagi dealer, ada info tu, kalau ada offer tu, tolong inform saya. Yang penting saya willing to attend training. Kalau tak ada duit, dah attend training pun kita tak akan naik ke dealer. Sebab kita ada, baru kita nak naikkan sampai ke dealer. Jadi kita mahu orang dealer semata pun bila duit. Kita orang betul-betul, perkara yang betul, perkara yang cara yang betul, insya-Allah tuan-tuan akan dapat apa yang dealer yang lain saya betul perkara yang betul. Okey, saya rasa sampai sini saja proses saya. Tuan-tuan, success is replicable and duplicable. See you at the top.